nak buat benda, kau bawa anggota datang sini, kau bawa. Abang ada hak ke? No, tak ada. Tak ada. Abang balik je lah. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Abang yang dah tunggu sini. Okey, tak apa, okey, tak apa. Tanya ke saya. Abang okey tak okey? Saya okey. Saya okey. Abang okey dengan Roya makan suli? Apa? Abang okey tak dengan Roya makan suli? Itu tak kisahlah. Itu bukan hal aku lah. Sekarang abang yang tunggu sini, tanya dekat saya, ada okey tak okey? Lepas tu buat macam apa ni? Sebelum buat apa? Sudah belah dah kan? Sudah belah? Kan? Kau ni, aku cerita dengan member aku. Kau asal pasal telinga? Okey, tak apa. Tak apa. Kau asal pasal telinga? Abang dekat Roya ke apa ni? Abang dekat Roya. Aku kerja sini lah. Korang semak lah kat sini. Siapa kami semak kat sini? Kau semak kat sini. Orang tengah buat kerja, orang tengah bisnes. Okey. Roya okey tak kat sini? Roya okey tak kat sini? Kalau kau betul-betul nak buat benda, kau bawa anggota datang sini, kau bawa kau punya hak, kau nak airwalk sini, kau kasi airwalk. Kau tak payah bawa budak-budak kau sini, dah tunjuk ligat dekat sini. Sebab ini tempat kerja. Kita tengah buat kerja. Jangan bawa kacau sini boleh tak? Boleh. Boleh. Roya boleh kerja tak? Ronia boleh kerja? Boleh kerja tak? Itu kau tak cerita dengan aku lah. Kalau kau nak cerita pasal pasal benda tu, kau bawa anggota kau datang sini dulu. Lepas tu kau cerita. Okey, boleh. Kau tak payah pasal bising dengan aku. Okey, boleh. Aku tengah kerja kat sini. Okey, tak apa. Jangan kacau. Dengar kan?